Jangan ambil ringan. Ini adalah cara kuatkan rahim dan elak risiko keguguran. Cara pertama, jumpa doktor awal dan konsisten. Buat antenatal check-up seawal mungkin. Dengan itu, doktor akan pantau hormon dan perkembangan janin. Ini penting untuk detek risiko awal seperti bleeding, gula tinggi, tekanan darah. Kedua, rehat cukup dan elakkan stres. Stres berlebihan boleh mengganggu hormon ibu mengandung. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam sehari. Elakkan angkat barang berat dan jangan terlalu penat kerja. Kalau ada spotting atau sakit perut kuat, terus jumpa doktor. Ketiga, makan makanan berkhasiat. Fokus pada makanan berkhasiat yang boleh kuatkan rahim. Pastikan minum air secukupnya. Ini membantu elakkan risiko keguguran. Terakhir, makan asid folik. Sangat penting dalam trimester pertama. Disarankan makan 400 hingga 800 mcg sehari, sebelum dan awal kehamilan. Asid folik berfungsi untuk kurangkan risiko kecacatan saraf dan sokong perkembangan janin awal. Like, follow dan share jika bermanfaat.